Dapat! Penyandang saja dia! Syafiqah! Apa ini Syafiqah? Apa? Cepatlah Syafiqah! Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama siri Sumpah Ibuku episod ke-6. Okey, kali ini kita lihat pada watak Syafiqah yang mana dalam episod kali ni lepas Husna dia jaga kat rumah. Jadi hal-hal kat rumah tu macam dia lepaskan pada Husna dan mak mertua dia. Jadi Syafiqah ni dia cari pasal dengan Iman pula. Nurul Iman yang mana ialah madunya. Dalam satu adegan macam awal tadi kita tengok Syafiqah dia serang Nurul Iman dekat shopping mall. Shopping mall rasanya. Dia dengan sengaja buatkan Nurul Iman tu orang anggap sebagai penyondol, sedangkan dia lah penyondol sebab dia isteri kedua, isteri kepada Zaim. Lepas tu maksudnya dia dengan sengaja buatkan public, orang awam ambil video dia yang menunjukkan Nurul Iman ni lah penyondol. Tapi kita tahulah sebab kita penonton daripada episod pertama. Saya mula tak faham juga macam mana Zain ni boleh kahwin dua, tapi yang saya faham Syafiqah memang dia macam gunakan, dia macam sihirkan Zain sampai dia berkahwin dengan Nurul Iman lah. Tapi yang lagi pelik yang lagi pelik Zain boleh kahwin dengan dia, lepas tu kekal dalam hubungan sebagai seorang madu Syafiqah dengan Iman ni. Bukan Zaim ceraikan Nurul Iman ke, sebab itu yang saya rasa Syafiqah nak. Dia nak menguasai Zaim, tapi tak berlaku lah kot. Rasanya mungkin akan berlaku pada episod-episod yang kemudian. Tapi yang bagusnya Nurul Iman ni dia tak duduk sebumbung dengan Syafiqah. Tak seperti Nurul Husna. Tak seperti Husna. Husna ni agak malang sikit lah, sebab dia kena berdepan dengan mertua dari neraka dan juga Ipa Danir dari neraka juga. Apa lagi?